Abang buat apa ni? Gatal ha. Tengah flare. Apa tak hahu je, gau je lah. Garu tadi pakai kuku. Tadi tak hilang. Ni aku tengah gigit ni. Nak ambil ni. Oh, sedap lah. Oh, ni lah yang orang kata dekat dalam TikTok yang tengah viral tu. Eczema Lab Gentle Scratcher lah kan ni? Ya, mana boleh gigit-gigit. Oh, betul lah. Memang lega lah. Sejuk pula tu. Oi, siapa yang ada eczema memang kena try benda ni. Sebab apa tau? Sebab tengok ni. Bila kita garu pakai Eczema Lab Gentle Scratcher ni, dia ada bulat-bulat ni. Bulat-bulat ni, dia still bagi rasa sedap tapi tidak melukakan kulit. Tadi aku gigit tadi sebab takut luka. Tapi pakai ni lagi sedap. Lepas tu dia sejuk. Bila sejuk, rasa gatal eczema tu boleh berkurangan dan boleh lega dalam masa yang sangat-sangat singkat. Sebab boleh mengurangkan radang, rasa sejuk tu melegakan saraf dekat kulit. So siapa yang jenis asyik nak menggaru jari je tu kan, yang ada kulit eczema asyik flare, asyik gatal je tu, yang asyik nak menggigit je tu, pakai je lah benda ni, senang. Kalau gigit pun, gigi kita ni pun banyak bakteria, boleh jadi secondary infection kepada kulit eczema kita. Okay?